Terima kasih yang klik video ni, yang tekan video ni dan nak tengok video ni. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih juga yang pernah tengok video-video sebelum ni tau. Tak tengok lagi video-video sebelum ni, bolehlah tekan dekat atas ni ataupun dekat bawah video ni. Saya sediakan link playlist senarai main koleksi video produk-produk yang saya guna pakai. Bolehlah tengok, nak tengok tu. Okey, untuk kali ni saya ada kipas berdiri yang macam ni tau. Okey, kipas berdiri macam ni, kita boleh adjust dia punya batang ni, nak rendahkan ataupun nak tinggikan. Okey, kipas berdiri macam ni, dia ada 5 bilah kipas tau. Okey, kipas berdiri ni dia warna hitam dan juga bilah kipas ni warna orange lah. Okey, untuk kipas ni dia ada 3 mode kelajuan tau. Dia nombor 0, 1, 2 dan juga 3. Okey. Dia gunakan plug 3 pin. Jadi kita boleh gunakan kat mana-mana plug 3 pin yang macam ni. Jadi bolehlah pakai kipas yang dekat dalam bilik kan. Ataupun dekat office ke, dekat mana-mana. Harga dia pun berbatutan. Harga dia pun tak mahal sangat. Okey, untuk bilah kipas ni dia ada 5. Kekuatan angin pun laju tau. Ni kipas nombor 1. Okey, ni nombor 2. Ni nombor 3. Dia boleh gerakkan ataupun kita nak hentikan dia macam ni pun boleh. Kita boleh juga mendongakkan ataupun nak tundukkan dia. Jadi kita mudahlah nak gunakan dia. Dia main dalam kotak yang tak kecil sangat dan tak besar sangat. Mudahlah kita nak pasang dia pun mudah. Saya pasang seorang-seorang je, tak sampai setengah jam pun dah siap pasang. Mudah. Okay. Dia main dalam bentuk barang loose, jadi kita kena pasang dia lah. Dia bukan main dalam berdiri macam ni. Jadi kita boleh pasang dan kita boleh guna kipas yang macam ni dekat dalam bilik. Okay, nak letak kat mana-mana. Angin dia pun kuat tau. Tengok ni, kuat. Walaupun dia murah tapi boleh pakai tau. Angin dia pun laju, tengok macam ni. Laju. Bolehlah sejukkan saya. Taklah panas sangat saya punya diri ni kan. Taklah berpeluh, tak berkicap sangat. Okay, saya switch off. Okay, untuk kali ni saya pakai baju kemeja lengan panjang. Baju ni ada collar dan juga ada butang di bahagian tengah. Di bahagian lengan pun dia ada butang satu kat sini. Bukan ada warna merah ni saja, dia ada juga warna lain. Okay, untuk mikrofon pula, saya pakai mikrofon tanpa wayar. Saya boleh cocok ke smartphone kamera saya. Dan dia juga ada 2 mikrofon dan juga 1 receiver. Receiver ni kita boleh pilih sama ada nak Android ataupun iOS. Untuk deodorant pula, saya pakai deodorant Dashing Active Spirit macam ni. Kita bolehlah pakai deodorant yang macam ni. Jadi kita bolehlah pakai deodorant yang macam ni kan. Taklah berkicap, tak berbau sangat itu punya ketiak tu kan. Bolehlah pakai. Jadi bila kita berpeluh tu tak ada lah keluarkan bau-bau yang pelik sangat tu kan. Okey, untuk minyak rambut pula saya pakai minyak rambut kelapa. Dia ada rosemary dan juga peppermint. Bau dia pun sedap, bau dia pun berangin macam tu. Okey, nak pakai dia pun mudah. Kita buka, kita tekan-tekan picit, lepas tu kita boleh sapu dekat kita punya rambut. Nak beli kipas ni ataupun produk-produk yang lain, boleh tekan produk kat bawah ni. Bantu saya dengan menekan butang like ataupun nak bagi komen ataupun nak share video ni. Ataupun nak bantu saya dengan menekan butang subscribe. Tekan subscribe. Terima kasih menonton. Jumpa lagi video seterusnya.